Baru-baru ini kami menyertai satu driving experience bersama Zeekr Malaysia dengan slogan The Drive Beyond dengan test drive Zeekr 7X. Dan model 7X ini adalah salah sebuah model SUV yang terlaris daripada jenama Zeekr. Dan di driving experience ini kami dapat satu pengalaman teknologi yang pintar daripada Zeekr. Zeekr 7X ini bukan sekadar sebuah SUV EV mewah dengan kehalusan, keselesaan dan teknologi untuk kegunaan baik di bandar atau harian dengan teknologi dan engineering yang dihasilkan oleh Zeekr, terutama suspensi dia yang mereka menamakan dia The Magic Carpet. Ia memberi satu driving experience yang begitu baik dan lancar sekali baik untuk kegunaan harian atau di bandar, dan begitu juga boleh pandu di kawasan off-road seperti kereta SUV, tapi dengan keselesaan yang begitu baik sekali sebagai premium SUV di pasaran. Di driving experience ini bukan saja dapat memandu Zeekr 7X ini dengan pengalaman secara defensive driving di atas jalan tar dan juga di kawasan off-road yang ada pelbagai obstacle yang perlu kita lalui. Zeekr 7X ini betul-betul mempamerkan prestasi, kawalan, keselesaan dan flexibility sebagai sebuah EV SUV yang terbaik. Pandu uji pertama yang kami buat adalah latihan defensive driving di kawasan lapang atas jalan tar. Kita dapati traction control system yang cukup bagus semasa kami buat slalom dengan kelajuan yang ditentukan, dan kemudian kami juga cuba braking system dia dengan satu kelajuan yang ditetapkan. Braking system dia cukup cengkam dan begitu bagus dan dapat diberhentikan pada masa yang ditetapkan. Pandu uji seterusnya adalah off-road experience. Boleh dikatakan ini adalah driving experience yang paling bagus, dan Zeekr 7X ini betul-betul mempamerkan kehebatan teknologi daripada Zeekr. Kami mulakan dengan cubaan side slope yang cukup turun, mungkin dalam 35 hingga 45 degree. Tetapi pemandu itu boleh dijalankan dengan senang sahaja. Dan apabila kita dalam kereta, kita pun rasa begitu confident sekali dengan 7X ini. Yang ini lalui kawasan kayu balak, tetapi dengan teknologi Magic Carpet daripada Zeekr, itu sebenarnya adalah suspensi yang begitu aktif dan dia boleh auto adjust sendiri sampai driver dan penumpang pun tidak rasa gegar sangat walaupun di atas jalan kayu berbalak macam ini. Dan ini pula kita panjang bukit yang begitu turun sekali. Tapi sebagai driver dalam kereta, tidak rasa takut pun. Dan bila kami lepaskan acceleration, Zeekr 7X ni tidak undur ke belakang, tapi dia berhenti. Dan semasa kita turun bukit, 7X ini tidak loncat terus turun, tapi motor dan brake system dia akan kawal turun secara perlahan. Ini semua adalah satu feature keselamatan yang begitu bagus sekali. Ini adalah elephant step dan anda boleh lihat walaupun roda sudah tidak sentuh di atas jalan, tetapi ia masih boleh bergerak dengan baik sekali. Dan ini kita pula masuki 7X ni di dalam kolam air. Yang anda boleh nampak, pasaran air pun dah sampai dekat pintu 7X ini, tapi air tetap tidak masuki dalam kereta dan bateri juga selamat kalau terpaksa melalui kawasan banjir seperti ini. Kami betul-betul terperanjat kerana 7X ini juga boleh dijadikan kereta rally dan rasa sangat stable dalam kereta walaupun dengan kelajuan lebih kurang 120 km di atas jalan radang kelapa sawit yang sangat tidak rata. Ini adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa bersama Zeekr 7X ini untuk percubaan kali ini. Zeekr 7X ini betul-betul mempamerkan advanced air suspension yang begitu prestasi tinggi, bukan sahaja memberikan keselesaan di atas jalanan biasa maupun di kawasan off-road. Seperti apa yang kami cuba beberapa cubaan di jalan rasa dengan Zeekr 7X ini, ia menunjukkan kestabilan, keselesaan, pengendalian dan juga tindak balas sistem di 7X ini yang dikatakan suspensi karpet ajaib Zeekr yang sangat bagus itu. Zeekr 7X ini adalah sebuah SUV EV datang dengan 3 variant, iaitu rear-wheel drive standard dan rear-wheel drive long range dengan single motor yang menghasilkan 421 horsepower, 440 Nm of torque dengan harga hanya 179,800 sahaja. Dan always performance pula dengan dua motor yang menghasilkan 646 horsepower dengan 710 Nm of torque dengan harga jualan 226,800 sahaja.